Salam tuan-tuan, hari ni saya nak share dengan korang perjalanan dari Hotel Hilton Jabal Omar ke Masjidil Haram. Kalau korang plan nak datang umrah, nak buat ziarah, ini antara tempat penginapan yang sangat strategik. Dan juga untuk Hotel Hilton ni, dalam pakej 9770 kita, pakej umrah premium. Sekarang ni saya tengah berada betul-betul dekat depan hotel ni je. Cuaca tengah hari ni, Alhamdulillah, bolehlah kita record kan. So kita akan ikut laluan pejalan kaki ni menuju ke dataran Al-Haram. Kalau korang tengok, ini adalah laluan pejalan kaki. Hotel Hilton ni sebenarnya hotel yang tak jauh pun dengan dataran Al-Haram. Cumanya dia perlu menuruni bukit dan kemudian kita perlu mendaki sikit untuk balik ke hotel. Tapi jangan risau, untuk jarak sekitar 100 meter sahaja. Dan untuk Hotel Hilton ni adalah hotel yang 5 star. Jadi memang banyaklah kemudahan dia. Kalau korang tengok keadaan sekarang ni, memang orang ramai. Sebab apa? Sekarang ni baru sahaja selesai solat fardu asar. Jadi memang keadaan ni agak ramai dan agak sesak sikit lah. Biasanya memang akan ramai orang waktu nak dekat-dekat solat dan juga waktu dah habis solat. Selain dari waktu tu, keadaan kat sini tak sesak dan juga tak ramai orang. Sekarang ni saya dah sampai di hadapan dataran Al-Haram. Tak sampai 2 minit pun berjalan kaki dari Hotel Hilton ni menuju ke dataran Haram. Kalau korang plan nak stay area ni, seriously memang sangat recommended. Untuk tuan-tuan yang bertanya, Hotel Hilton ni ada dalam pakej umrah kami tau. Ni termasuk dalam pakej umrah premium, 12 hari 10 malam, harga dia 9770 sahaja. Duduk hotel selesa, dekat dengan Masjidil Haram, siap ada makan sekali. Memang sesuai untuk korang yang nak umrah dengan tenang dan tersusun. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.